Bangsa Johor yang nak sewa rumah dan beli rumah pertama, anda boleh dapat insentif under Perumahan Kasih Johor tau. Saya video ni cepat, senang nak rujuk balik nanti. Ada 3 insentif yang anda boleh mohon. Yang pertama, bantuan sewa rumah. Ini untuk pemohon yang tengah sewa rumah bukan milik ahli keluarga terdekat dan berpendapatan isi rumah tak lebih 10K. Rujuk senarai dokumen diperlukan ni untuk mohon. Yang kedua, bantuan masuk rumah pertama. Pemohon dapat ringankan beban kos pindah, deposit utility dan keperluan asas masa masuk rumah baharu. Pastikan anda dah terima vacant possession daripada pihak pemaju dalam tempoh 1 Januari 2025 hingga 31 Disember 2026 dan beli rumah pertama bawah 650K bagi lot Bumiputra dan pasaran subsil. Ini senarai dokumen diperlukan. Pause untuk tengok lama sikit. Yang ketiga, bantuan beli rumah pertama. Ini untuk pemohon yang beli rumah pertama di bawah kategori rumah mampu milik Johor, lot Bumiputra dan rumah subsil lot Bumiputra. Pastikan rumah bawah 650K dan SPA dah sign pada tahun 2024, 2025 dan 2026. Sediakan semua dokumen ni, pause untuk tengok lama sikit. Untuk mohon ketiga-tiga insentif ni, anda kena isi borang dan hantar terus ke Perbadanan Kemajuan Perumahan Negeri Johor. Take note juga yang permohonan buka hingga 31 Disember 2026 sahaja. Kalau tak nak terlepas bantuan yang anda layak, cek dekat semak.isatra.my sekarang.